kita kedeku. Orang kedeku, orang sayang harta ni nak tolong khabar, jauh daripada Allah, jauh daripada syurga. Walaupun janggut panjang 15 km, walaupun dia pegang tasbih besar bola tenis, walaupun mulut sentiasa basah subhanallah 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 subhanallah, walaupun pakai jubah hijau warna panjang lebih daripada tumit, turun daripada planet Mars sekalipun, tetapi kalau kedeku, kalau bakhil, jauh daripada syurga. Siapa khabar abang? Nabi SAW sebut dalam hadis, orang yang kedekut hartanya, sayang nak bersedekah, berkira dengan kawan-kawan, berkira dengan anak cucu sendiri, berkira dengan agama kita sendiri, maka orang ni jauh daripada Allah, jauh daripada manusia, jauh daripada syurga, dan dia hampir masuk ke dalam